Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak bincangkan satu isu yang cukup panas dan mengejutkan. 4 anggota serta seorang pegawai polis termasuk seorang wanita telah ditahan di sebuah pusat hiburan di Kuantan kerana disyaki positif dadah. Ya, anda dengar betul. Bukan orang biasa tapi anggota polis sendiri. Bagaimana kronologi kes ini berlaku? Menurut laporan Sinar Harian pada 12 Oktober 2025, serbuan dilakukan oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman di sebuah pusat hiburan di Kuantan, Pahang. Dalam serbuan itu, 4 anggota dan seorang pegawai semuanya bertugas di Pahang telah ditahan. Hasil ujian saringan air kencing mendapati mereka positif dadah jenis tertentu. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, mengesahkan penahanan tersebut dan memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan. Isu integriti dan maruah uniform. Inilah isu yang paling berat. Bila orang awam buat salah, kita harapkan polis untuk bertindak. Tapi bila polis sendiri yang terlibat, rakyat mula hilang kepercayaan. Uniform biru itu bukan sekadar kain, tapi simbol amanah, disiplin dan tanggungjawab. Bila ada segelintir yang mencemarkan nama pasukan, seluruh institusi akan dipandang serong. Apa pula pandangan masyarakat? Ramai netizen marah, kecewa. Malah ada yang kata, kalau penguatkuasa pun dah tak jujur, siapa nak lindungi rakyat? Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena adil. Tak semua anggota polis begitu. Masih ramai yang jujur berkorban masa dan nyawa untuk keselamatan kita. Jadi, kes ini jangan dijadikan alasan untuk kita membenci semua anggota keselamatan. Punca dan tekanan kerja. Mungkin ada antara kita ataupun mereka ini tertekan, terlibat dengan persekitaran sosial yang tak sihat atau hilang hala tuju. Tapi itu bukan alasan untuk menjerumuskan diri dalam najis dadah. Sebagai anggota penguatkuasa, mereka sepatutnya menjadi contoh terbaik. Kalau mereka tewas dengan dadah, bagaimana nak bantu masyarakat yang sedang bergelut dengan jengala yang sama? Allahu Akbar. Macam mana ni? Siapa lagi kita nak percaya? Teguran dan nasihat saya nak tegur bukan sebab benci, tapi sebab sayang pada institusi keselamatan negara. Kepada semua anggota di luar sana, tolong jaga maruah uniform anda. Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat. Dadah bukan penyelesaian. Kalau ada tekanan kerja, cari bantuan, bukan hiburan gelap. Dan kepada rakyat, jangan ikut jejak mereka. Ambil iktibar sekali kita terjebak, sukar untuk berpatah balik. Jadi, janganlah kita ikut hawa nafsu. Musuh utama kita ni adalah hawa nafsu. Bukannya kita bermusuh dengan orang, bukan kita nak bermusuh dengan siapa-siapa. Musuh yang kita kena lawan adalah yang pertama sekali adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ni lah yang menyebabkan kita melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita hidup ni di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena taat
akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak buat suka hati kita. Kita kena ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh buat A, kita kena buat A. Kalau kita buat B juga, Allah Akbar, binasalah kita, na'udzubillah min zalik. Jadi kes dadah ni tak pernah selesai kan? Kita dah dengar dah berpuluh-puluh tahun dah, tak pernah selesai. Allah Akbar. Macam mana kalau pihak polis sendiri pun yang ambil dadah, yang buat salah, kan siapa lagi kita ni rakyat biasa ni nak percaya? Sedangkan mereka ni menjaga keselamatan, tapi yang menjaga keselamatan pula yang buat salah, dan hukuman tidak sama pula, tak setimpal. Adakah kita hari ni duduk di antara dua darjat? Macam mana kita nak bertemu dengan Allah kalau kita tak berlaku adil dan tak laksanakan amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan? Macam mana kita nak berlaku adil kalau kita sendiri pun ikut hawa nafsu? Memanglah adil ni kita memang tak boleh adil, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil. Tapi sekurang-kurangnya kita berlaku adil sama kita. Memang kita takkan boleh 100% adil, tapi bila kita diberikan amanah ataupun tanggungjawab, kita kenalah laksanakan amanah tu sebaik yang mungkin. Memang hari ni kita tengok dunia hari ni memang stres kerja kan, tapi itu bukan tiket untuk kita nak tempiaskan hawa nafsu, nak rilis. Sepatutnya kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukannya kita mengadu kepada makhluk. Tak salah nak luahkan masalah kita kepada manusia lain, kepada kawan-kawan, tapi janganlah terlalu berlebihan. Kalau nak berlebihan tu, mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam kenalah memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita ikut hawa nafsu. Kalau kita ikut hawa nafsu, binasa kita. Dekat dunia kita anggaplah best, tapi dekat akhirat, Allahu Akbar, macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lawan dia? Agak-agak korang macam mana? Jadi kes ini biarlah jadi pengajaran besar untuk semua pihak, dari anggota bawahan sampai ke pegawai tertinggi. Integriti itu bukan pilihan tapi kewajipan. Kita harap PDRM akan terus bersih dan tegas mengambil tindakan tanpa kompromi. Jangan lindungi kesalahan hanya kerana orang kita ataupun sama kulit, sama uniform. Tak boleh. Rakyat nak lihat keadilan, bukan alasan. Jadi bila kita menganuti agama Islam sebenar, kita kena menyerah diri kepada Allah SWT. Sebelum saya akhiri, kalau anda rasa isu ni penting, tekan like, komen pendapat anda di bawah. Patutkah anggota macam ni diberi peluang kedua atau terus dibuang kerja? Share video ini supaya lebih ramai sedar bahawa kuasa tanpa integriti hanya akan menghancurkan negara. Jangan lupa subscribe channel ni untuk isu semasa pendedahan dan teguran ikhlas setiap minggu, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Semoga Malaysia bebas dadah dan rasuah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.